pun ada. Ya. Saya tulis O ke saya tulis A? Saya tulis A. Kenapa saya tulis A? Sebab saya tak mau dah makcik-makcik duk muncung. Dengan penuh gaya. Itu stylish sikit. Yang jaga lifestyle super elite. Tak boleh. Kena tukar. Khalidina fiha. Dulu Khalidina fiha. Ataupun Khalidina fiha. Tak ada. Huruf kha kalau dia bertanda fathah, kita sebut tanda ya. Kita tak sebut baris. Bertanda fathah, dia kena buka rahang. Ni buka. Kan? Buka kerahnya dia buka. Dia buka kat bawah kerah sungguh ya. Buka kat bawah. Keluar dari lidah dia. Okey? Jadi kena betulkan yang biasa kita duk buat bertahun-tahun ni dan biasakan yang betul. Itu sampai kha. Saya tulis KHAA. Bila tak ada guru, okey, dengar point ni ya. Bila tak ada guru, dia akan sebut kha. Ataupun kha, dia akan sebut. Bila ada guru, baru dia tahu. Oh, kena buka rahang tu lebih daripada huruf mustafilah. Contoh, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Buka lebih sikit. Kha. Rasa ni bahagian pangkal lidah tu terangkat. Jangan